Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan like di bawah tau. Terima kasih. Pelawak Ali Putih berkongsikan kondisi anaknya Sharifah Nur Ainul Mardiah yang mengalami komplikasi pada paru-parunya. Berikut merupakan perkongsian Ali. Salam semua, ni gambar pagi tadi sebelum adik Ainul operation. Kali pertama kami dapat bergambar satu family. Kepada yang bertanyakan anak saya Ainul Mardiah, jam 8 pagi tadi masuk operation dan selesai jam 8 malam tadi. 12 jam menunggu. Dengan rasa berat hati, anak saya mengalami komplikasi pada paru-paru dia dan sekarang hanya bergantung pada bantuan pernafasan. Doktor dah cuba sedaya upaya. Semuanya bergantung pada bantuan pernafasan. Harap ada sinar buat anak Walid dan ibu. Harap ada keajaiban dari Allah yang Maha Esa. Doakan adik Ainul kuat. Dapat berita dari hospital, Ainul akan menjalani operation pada 14 hari bulan ni. Berdebar-debar, takut, macam-macam lalu di fikiran. Doakan anak saya kuat dan terus kuat. Transfer dari Hospital Ampang ke Hospital Serdang. Terima kasih semua jururawat Hospital Ampang yang menjaga anak saya selama 3 bulan. Layanan yang baik dari semua kaki tangan Hospital Ampang. Ainul dah selamat sampai ke Hospital Serdang. Dengar-dengar boleh datang melawat sebelum operation. Doakan anak saya Sharifah Nur Ainul Mardiah. Ini pula kata-kata netizen di ruangan komen. Semoga adik Ainul Mardiah diberikan kesembuhannya cepat. Amin.